Guys, tengok cantik tak guys TV ni. Mesti korang tak percaya. Harga TV ni berapa dengan spek yang dia offer. Memang tak masuk akal lah. Model TV apa ni bang kan? Ni adalah TV daripada brand TCL, iaitu model T7B. Harga dia macam aku beritahu tadi, berapa tu bang sampai kita tak boleh percaya. Pergi tengok link dekat description harga dia berapa. Tapi lepas korang tengok, bang ini standard lah harga sebuah TV 55 inci kan. Tapi yang ini spek yang dibagi tak masuk akal guys. Apa contoh spek tak masuk akal tu? First thing first, support 120Hz. Yes, 120Hz TV 55 inci. Secondly, support VRR. Thirdly, support ALLM, iaitu Auto Low Latency Mode. Nombor 4, panel dia adalah panel QLED. Panel QLED bukan panel standard IPS TN. No. Ini panel high quality ni, QLED panel lah. And apa lagi? Kena tengok video sampai habis lah supaya korang tahu fungsi-fungsi spek-spek yang ada dekat dalam TV ni. Tapi aku boleh bagi tahu spoil alert, memang macam spek TV mahal lah. Variant yang aku dapat adalah variant 55 inci. Kalau sekiranya korang nak TV size yang lebih besar, maka korang boleh angkat juga variant 65, 75. Harga pun confirm lah berbeza kalau sekiranya korang angkat yang lebih besar. Tapi daripada segi spek lain, semua memang lebih kurang je guys. Seperti yang korang nampak dekat sebelah aku ni, trailer Ananta. Dia punya colour tu popping gila kan. Maksudnya apa ni? Kalau nak buat main game, nak tengok movie, memang syahdu gila guys. Seriously memang seriously. Review ni macam puji-puji je, tapi memang truly aku memang amazed gila lah dengan spek yang ada dekat model T7B ni. So seperti korang tengok sekarang, ni adalah muka depan user interface untuk model TV TCL ni lah. And kalau korang familiar, ni adalah Google TV punya OS lah. Maknanya power by Android lah. So yang bestnya bila TV tu power by Android, kalau kita pergi dekat bahagian application tambah ni, kita boleh install macam-macam app lah yang ada kat dalam ni. Seperti kau tengok, nak install game boleh, anything lah. Nak install anything yang based on Android, boleh dekat TV TCL ni, which memang sangat padu lah. And despite TV ni menggunakan Google TV OS, maka TV ni juga support Google Assistant guys. Seperti kau nampak, kalau dekat remote ni, kalau aku tunjuk, aku akan nampak lah ada button Google Assistant. Kita boleh pop lah untuk kita search anything ataupun nak cari app ataupun sebagainya. Aku bagi demo sikit. Okay, so kita tekan button ni, search Call of Duty. Seperti kau tengok, dia searching and then jumpalah konten yang Call of Duty ataupun app Call of Duty ataupun sebagainya lah, which memang sangat nice guys. And bagi siapa yang tech geek, tech nerd di luar sana yang nak tahu internet spek, mungkin yang lebih mendalam okay, aku bagi tahu je lah sambil aku tunjuk gode-gode TV ni. First thing first, dia punya Bluetooth, support Bluetooth 5.0 dan juga ada support Wi-Fi, which memang sangat nice. And dia punya RAM, tak silap aku, ada 2GB, 2GB RAM. And okey lah untuk sebuah Google TV OS ekosistem, 2GB RAM sudah memadai. And dia punya internal storage, tak silap aku, 32GB. Maknanya untuk korang install any app, dia bagi provide 32GB je lah untuk korang download app yang ada dekat dalam ni. And macam aku beritahu tadi, korang boleh juga install game ataupun any Android app yang korang nak dekat TV TCL ni, sebab dia ada Google Play, which memang sangat nice guys. Daripada segi dia punya input pula, menariknya TV ni ada support 3 port HDMI and HDMI 2.1 lah, which memang sangat nice. Ada juga dekat bahagian HDMI 3 ni, iaitu support ARC, which memang sangat bagus lah. Dia ada provide juga ARC mode. So untuk buat main game, untuk buat dengar lagu semua, memang mantap lah guys guna TV ni. Disebabkan dia menggunakan HDMI 2.1. Aku dah bagi tahu juga tadi, TV ni ada support VR dan juga ALLM, which memang sangat padu gila guys. And seperti korang tengok, ni adalah remote TV TCL tersebut. And dekat sini banyaklah button yang korang boleh navigate. Siap ada button shortcut lagi untuk kita access YouTube, TCL channel, Netflix ataupun sebagainya. So overall, dia punya remote quality okey lah, just nice lah dengan apa yang korang bayar. Yang paling best shortcut lah, kita tekan satu button, dia terus buka macam ni YouTube, which memang sangat padu guys. So bagi siapa yang tak tahu, TV ni juga support Dolby Atmos. Dia punya speaker pun tak silap aku, ada 2 unit speaker dekat dalam TV ni. So dia punya audio performance macam mana? Padu ke tidak kan? Korang boleh layan, aku try lah speaker test, aku payung lagu ni, korang dengar padu ke tidak guys. Seperti kau dengar, padu ke tak guys? Comment down below guys. Also yang menarik mengenai TV ni, seperti kau nampak, TV ni support Dolby Atmos dan juga Dolby Vision guys. Maksudnya apa tu? Maksudnya pengalaman
untuk tengok konten-konten yang support Dolby Vision dan juga Dolby Atmos, memang lebih sonok dan lebih imersif lah. Seperti kau tengok ni konten cerita Gemini Man, kalau kau tengok dia memang support lah Dolby Atmos juga Dolby Vision So pengalaman dari segi audio dan juga dia punya gambar imersif tu memang padu gila guys. Also guys, seperti kau tengok dekat TV aku ni dia punya gambar tu, nampak tak? Dia punya detail tu sebab apa? Sebab dia menggunakan panel QLED guys. That's why dia punya gambar color tu memang padu gila lah. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi apa yang aku nampak lah dekat TV ni memang breathtaking lah. Tapi mungkin dekat dalam video result tak sama kan, sebabkan video punya factor wise kan. Tapi cantik gila kan. Dia punya black ni memang mata aku true black memang true black seriously guys, memang cantik gila. So guys, apa yang menarik mengenai TV TCL T7B ni first thing first, TV ni support 120Hz. Tak percaya mari aku tunjuk kau, ni adalah game Overwatch 2 and game ni support lah 120Hz. So aku pergi kat bahagian setting, and dekat sini adalah bahagian video setting, iaitu prefer mode resolution. Ini maknanya preset resolution, maknanya dia buat ke render setting 4K 60fps lah. So aku akan tukar ke frame rate, and then kau akan tengok, aku akan tunjuk dekat bahagian belakang ni, kau akan nampak nanti lah, dia akan tukar ke 144p 120Hz. Maksudnya game ni support 120Hz dan TV ni juga support 120Hz. Tak percaya lagi, mari aku tunjuk dekat bahagian home screen. Kita pergi dekat bahagian setting, and then kita pergi dekat bahagian screen and video. Kat sini kita boleh pergi dekat bahagian information for the connector HDMI device. Kat sini kita boleh tengok lah 4040p support VRR 120Hz. Tapi kalau korang run 4K iaitu 2160p, dia support up to 60Hz je lah. Tapi okey lah untuk sebuah TV bawah 2000 tau, support 120Hz. Untuk 4040p dah cukup padu dah kalau sekiranya korang nak main game kompetitif macam Call of Duty ke Overwatch ataupun sebagainya guys. So daripada segi gameplay dia pula macam mana bang? Betul ke bang dia punya 120Hz tu feel 120Hz? So far okey lah, memang asal 120Hz. Aku tengah main Overwatch ni, which is memang kita tahulah ni game kompetitif shooter, and kalau kita pusing macam gini aku rasa laju juga lah. Seperti kau tengok, aku tak tahu kau dapat tengok smooth macam mana aku nampak, tapi memang rasa 120Hz ni memang sangat cantik. Cumanya dia kan 4040p dekat resolution 4K, which is a little bit blurry lah kalau kita tengok pada jarak dekat yang macam aku tengok ni. Tapi kalau kau tengok pada jarak jauh, okey je, gambar dia memang sedap je, crisp je pada pendapat aku. So overall untuk buat main game kompetitif dekat TV ni memang padu guys. So overall macam aku bagi tahu tadi, kalau korang tengah plan nak cari sebuah TV harga bajet bawah 2000 and korang nak fungsi-fungsi yang macam boleh buat main game sekali macam 120Hz dan juga VRR tu, and korang nak juga panel yang cantik macam QLED panel ni, maka tak payah cari TV lain guys. Angkat je TV ni memang truly berbaloi. Warranty pun siap provide 2 tahun, which memang kat situ kita nampak lah dia punya bagus trustednya company brand TCL ni. So kalau korang nak beli, aku akan provide link in description. And tak silap aku, harga dia pun tengah promo tu, so cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.